Masya Allah. Bang, berapa kali dah sampai sini? Saya first time Oh, first time. Tinggal dekat mana? Madini. Oh, Medini. Ke sini lebih kurang dalam 30 minit. Ya. Itu hari siapa Siapa datang? Farizal. Ada pasal nak video dia? Farizal. Arif Aiman. Arif Aiman datang ramai. Okey bang, macam mana bang? Saya punya lobster, king crab, nasi lemak semua. Alhamdulillah. Ha. Memang kalau nak cakap terbaik tu tak orang tak percaya baiklah. Ya, kena cuba bang ya. Kena juga. Okey bang, tolong panggil player-player JDT yang lain bang. Yang belum sampai. Yang mana play JDT tu nak try datang. Baik. Terima kasih banyak dan ini family abang Syihan juga. Boleh masukkan semua. Baik. Terima kasih bang. Thank you bang support. Okey. Player penjaga gol, sebab biasanya kalau penjaga gol ni dia lepas makan king crab, dia tangkap bola tu senang. Lagi tangan dia panjang. King crab kaki dia panjang. Okey, jangan lupa tengok player bola pun dah rasmikan saya punya player JDT pun dah rasmikan saya punya kerusi baru. Tengok kalau korang suka duduk meja sebelah sini, jangan lupa booking Meja sebelah sini duduk paling best tau. Jangan lupa booking Dan ini pun best juga duduk sini. Tengok saya punya kerusi empuk. Ini bukan murah-murah ni. Saya jangan takut. Saya ni walaupun kerusi meja baru kat kedai saya, tapi harga saya tak bagi naik. Harga start sama. Yang penting saya nak utamakan keselesaan, kesedapan makanan saya, keenakan. Ni semua aircon baru, sejuk ni dalam ni. Dah macam dekat Bandung lah. Dah macam dekat Bandung sejuk dia. Okey, dan last sekali, tolong komen, cantik tak kursi meja baru saya? Cuba komen. Kalau cantik, komen lah cantik. Ramai-ramai komen. Jumpa lagi Abang Lobster dan follow, jangan lupa.